Hi, welcome to the X Editor bersama saya Kifi Razak. Biar dunia menilai, kita di sini mendengar. Ini bukan sensasi, tapi realiti. Kita menyelami kisah suka duka, luka, jatuh, bangun, bangkit dan kejayaan yang boleh dijadikan inspirasi. Tetamu kedua saya kali ini, siapa? Nak tahu? Beliau merupakan legenda dalam dunia masakan. Segala hidangan makan yang berada di meja kita tak tahu jari-jari yang bekerja di sebaliknya. Kita bawakan kali ini bersama saya, Datuk Chef Sam. Tadam! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni duduk bawah payung ni. Di bawah Kan sinar nur, rasa macam nur. Wajah nampak berseri-seri. Alhamdulillah, I wuduk. Terima kasih Datuk Puan saya sudi. Tak ada sewa, aku sepak. Tapi kan soalan pertama saya, ada tak orang pernah lagakan Datuk Chef Zan dan Datuk Chef Wan? Masuk terus tanya soalan ni. Orang luar laga kan rasa tak pernah Lagakan ke, bandingkan ke? Ada orang kata saya macam cara saya bercakap meleweh gini lah agaknya. Tapi ramai orang yang orang kata masih confuse saya dengan Datuk Chef Ismail. Oh ya. Saya tak tahu mana daripada saya gemuk dulu sampai saya sekarang. Gemuk dulu, Chef Ismail pun pernah gemuk, kurus kan. Apa maksud tu gemuk? Tak. Dia kadang-kadang dia diet, dia dedikasi. Dia dedikasi, dia diet, lepas tu kurus. Lepas tu dia makan balik, naik balik. Lepas tu dia mengurus, ada masa dia kurus, dia mengatalah saya. Ismail. Tapi ramai orang selalu confuse selalu. Sampai baru 2-3 hari ni, ada pergi raya masa apa? Kat PA. Dia kata, restoran okey. Restoran mana pula? Kata. Tu Chef Mael. Tapi daripada dulu, Vivi. Memang. Daripada dulu. Adalah betul-betul. Saya nampak ada kesamaan. Dari segi ni, kecerahan kulit. Chef Mael taklah. Cerah juga kulit. Cerah lah juga. Cuma aura dia ada lah. Ya. Tapi soalan saya tadi, dengan Chef Wan, tak ada orang pernah. Tak pernah berebut ke job ke? Tak adalah, Sasa di otai. Saja nak Kan, Chef Wan otai, Chef Wan yang mula-mula. Takut Chef Wan senang. Tak, kita tak mau cari musuh. Sorry. Kita tak nak cari musuh. Kan bang, kan. Tapi ada jugalah, adalah sikit insiden. Apa tu? Ada insiden masa program MasterChef dulu. MasterChef dulu ni kalau buka memang barai. Ada sikit. Tahu. Program ada silap faham sikit lah. Saya rasa dia silap faham. Okay. Dia tak masuk MasterChef, dia tak jadi juri. Saya, production company tu approach saya daripada musim pertama. Tak mau sebutlah production house mana. Musim pertama masa tu dia orang tak tahu lagi nak buat macam mana sebab benda tu franchise kan, syndicated. Jadi dia kena ikut acuan MasterChef US lah. Tapi kepakaran orang kita kat sini masa tu belum ada. Jadi dia tengah cari siapa katnya yang nak jadi juri, siapa nak jadi consultant. Jadi saya salah seorang daripada yang dia orang panggil untuk buat screen test, dia kata. Okay. Saya bit offended lah sebab saya masa tu dah banyak buat TV. Tak screen test apa ke lagi. Kata kalau aku ni belum buktikan, kau panggil aku buat apa? Kan, tapi yelah. Manalah pun. Kan mungkin adalah dia punya SOP yang dia kena ikut tu. Okeylah, lepas habis screen test tu, dia suruh blok kerana saya 3 bulan ke 6 bulan gitu. Okey. 6 bulan rasanya. Jadi bila production house suruh kita blok, kita of course automatically akan tanya berapa ringgit budgetnya. Kan? Faham. Tapi dia kata, we still cannot reveal at this point of time. Okay. Habis masa tu saya jadi duta satu international company barangan dapur. Kifi pun tahu kan. Masa tu saya dah bila kita jadi duta produk ni, kita dah diberi schedule. Road shows lah apa kan. Dan bila MasterChef team tu suruh saya blok 6 bulan, lepas tu tak tahu berapa ringgit, macam mana saya nak work within the schedule, the budget? Tak ada budget, dia tak bagi.
Jadi saya tolak dandan. Okey. Tolak dandan, berlangsunglah masa chef tu orang jadi konsultan, jadi juri. Chef Joe dengan Chef Zubir dulu, they're my good friends. Chef Joe, Chef Zubir dulu dijemput sebagai konsultan. Yang jurinya saya, mungkin Syed Ma'il, wallahualam. Syed Ma'il kena approach ke tidak, wallahualam lah. Jadi bila tak ada orang, dia cuba beberapa orang juga. Tak menjadi. Tak menjadi. Jadi pada masa tu bulan puasa saya ingat, executive director dia, executive producer dia, Max call saya, Chef, dia kata, my bosses want to see you, want to discuss about program. Dan saya tanya, saya specifically, saya kata, is this about Master Chef? Dia kata, no, different program. Oh, okey. Sebab Master Chef saya tak boleh dah lah, tak boleh. Dia kata tak boleh dah. Pada masa yang sama juga, tahu hatilah juga kan, kau suruh aku blok, lepas tu kau tak nak bagi tahu berapa kan. Mungkin bukan salah dia orang juga, kerana masa tu baru. First season, dia orang pun tak tahu lagi nak budget location untuk juri ni berapa ringgit. Jadi saya pergi, saya kata suruhlah your bosses belanja buka puasa. Oh no, they want to see you at 8. Aku tengah buka puasa masa tu tak. Ni draft ada Puchong, college lama saya Puchong tu, pergi berhenti dekat petrol station beli can drink dengan roti seketul kot. Tengah drive takut kejar orang lambat tunggu kan. Drive ni sambil buka puasa. Lepas tu pergi kita tengok dah set up lah. Dengan lampu macam gini, tapi lampu ni dia tak ada. Tak ada masa tu. Tak ada ni. Tak ada. Lampu ni dia tak ada, budget kot. Lepas tu, saya tengoklah Chef Joe ada. Masa tu Chef Joe dah buat penjurian dah. Dah di juri dah. Chef Joe ada. Lepas tu Chef Nazri, anak Chef Wan ada. Anak Chef Wan ada. Jadi, bila, dan saya ni angin lah. Kenapa EP dia menipu? Saya kata, dia tu, no, we just wanted to see your chemistry. Chemistry apa? Chemistry apa kan. Jadi, saya kata, aku dah kata tak nak. Tak nak. Please, don't do this. Don't do this to me in front of my bosses. Tapi ikutkan, sebab dia baik lah, EP tu, Max tu. Baik, saya buatlah juga. Buat dapat. Dia offer satu harga. Lepas tu, saya kata tak boleh dah. Sebab masa tu tinggal 3 bulan. Daripada 6 bulan tadi, tinggal 3 bulan. Saya kata tak boleh. Saya dah ada, lepas saya dah ada roadshow dah. Kita jangan tamak. Kita tamak, kejap ni bagai. Satu apa pun tak dapat kan. Banyaklah juga dia offer tu. Sedap lah kau raya. Aku ni raya ni. Kan? Tapi dah tak boleh. Kita ada prinsip jugalah. Walaupun gitu kan. Dan saya tolak, saya balik. Lepas tu sebelum raya, dalam 3-4 hari sebelum raya, saya balik ke Terengganu. Tiba-tiba Chef Wan text. Chef Wan text. Azam, abang dengar gini. Bang, saya dah tolak. Sebab mungkin dia ingat saya berebut dengan anak dia masa tu. Dia tak tahu cerita. Mungkin Nazri balik cakap, Papa, Chef Zam ada. So, automatically dia ingat, sebab Nazri tu student saya dulu. Kat KDU. But I think Nazri is a very talented chef. Very talented. Masa dia student pun, tapi masa tu dia angkat berat. Dia suka pergi gym, makan telur 10 biji sehari. Dia kentut padu. Nazri punya kentut 1 KDU tahu. Yang ni nanti Chef Wan ngamuk. Okey. Chef Sam. Itulah. Salah faham. Saya betulkanlah. Tak bang, saya dah tolak lama gini. Lepas tu okeylah. Salah faham je. Kadang-kadang orang, dia tak ada apa sebenarnya tu. Kadang-kadang orang yang tepi yang cucuk. Itu biasa. Kan, kita tak ada apa. Saya pernah buat, saya pergi London. Lepas tu, saya balik cuti. Tahun 2004. Dia jemput saya buat program dengan dia. Kita pernah buat program sekali. A few times lah. Kan. Cuma bila kita tak tahu, saya pun kalau orang datang, kau tahu tak Zam, gede. Memang kita naik angin dulu. Kan, padahal tak ada apa pun.
Nama punya lah legenda-legenda kulinari. Chef Wan lagi legend. Legend. Semua ni legend. Semua legend. Sebab to be honest kan, Chef Wan ni dia start TV masa tu saya kat UiTM lagi. Nak cakap you muda teramat lah. Gitulah. Tak, dia maknanya dia dah start awal masa tu saya belajar lagi dia dah muda. So I've got the utmost respect dengan dia. And yang saya kenang dia punya budi. Gaduh-gaduh juga. Bukan gaduh lah. Selisih faham lah. Ego masing-masing kan. Yang saya... Kenapa? Gaduh? Tak, masa tu... Kau tak tegur ke? Tak jumpa. Jumpa hai-hai lah. Jumpa hai-hai. Kita tak jumpa pusat. Tak ada. Cuma tak berhubung lah. Dia pernah jemput saya ke rumah dia, shoot raya apa biasa. Cuma pada masa 2003, saya dapat scholarship buat masters kat London. Saya tak bagi tahu mak sebab mak masa tu umur dah berapa. Saya kalau aku pergi kalau mak aku meninggal. Kan kita fikir. Lepas tu cakap dengan kakak. Kakak tu pergilah kalau nak meninggal. Kau tak ada pun dia akan meninggal. Kau ada depan mata. Kau pergi mana pun dia akan meninggal. Saya cakap macam Wan. Bang, saya dapat gini. Pergi Zam. You know, dia encourage. Itu memang saya ingat dia punya jasa. Bukan nak kata kalau dia tak kata gitu saya tak pergi. Tak. Tetapi dia punya support, dia punya sokong untuk saya pergi sambung belajar. Whereby saya dapat peluang untuk scholarship lah pergi ke UK. Bukan murah kan. Yalah. Mana kita mampu. Bila dapat peluang. Pergi Zam, pergi. Lepas tu satu lagi yang Chef Wan ni adalah saya mula-mula start dulu. Kita tak reti nak deal harga gini. Saya kan call. Bang, saya dapat gini, berapa saya charge? Dia kata, okey, abang punya, tetap kos dah dia bagi tahu. Abang punya gini harga gini. Azam boleh charge banyak-banyak ni. Dia ajar. Setengah orang dia tak ajar. Kan? Gitulah. Adalah jasanya. Alhamdulillah. So, Datuk Chef Sam, saya nak tanya. Setiap rasa makanan tu, dia ada pengorbanan yang mungkin tak diceritakan. Ya. So, selama fasa you berkhidmat dalam dunia kulinari ni, pengorbanan yang paling you pengorbanan yang paling you tak boleh lupa lah. Nak cari duit, kena masak babi kat US. Betul lah. Habis belajar buat associate degree, buat bachelor's degree. Habis kat Rhode Island, George Wales University tu, saya pindah ke New York. Kalau tak tahulah, kita ingat tak arwah Kak Zah Min 73? Min 73, kakak dia. Kan arwah dan seorang lagi kembar dia Nasha. Ya, kan? Betul. Okey, saya pindah ke New York. Kak Zah lah yang kutip saya duduk rumah dia. Maizam duduk dengan Kak Zah. Tak apa. Kak Zah lah yang tanggung. Sementara dapat kerja. Masa tu dapat kerja. Betul saya rumah lah. Dapat kerja dekat Greenwich Village ni. Macam tempat hipster gitulah kat New York ni, fancy gitu. Suka dah masa zaman tu. Habis tu. Lepas tu, restoran tu jual babi. Pork chop lah. Jadi saya jadi head chef. Tapi masa tu, kerana kita di Malaysia ni, kita tak terbiasa. Kita orang Melayu di Malaysia. Tak biasa dengan babi. Kalau mungkin saya membesar di negara lain, maybe Indonesia lah, yang boleh warung ni, sebelah babi, sebelah halal, dia tak apa. Kita tak biasa. Betul. Jadi setiap hari, saya kerja berapa bulan je pun. Setiap hari, saya rasa saya kotor sangat. Jadi, belakang restoran tu ada satu garden. Habis kerja tu, pergilah. Cedok tanah sikit. Tapi, bila kita grill ke api, mesti merecik. Jadi, saya rasa saya kotor sangat. Saya berhenti. Itulah yang orang kata, tetapi pada masa yang sama saya belajarlah masak babi. Tahulah rupa gayanya macam mana. Termakan 2 kali. Termakan masa kat US. US lah ni. Dekat saya punya universiti tu ada dining hall. Dining hall tu murah, bayar $5 dapat buffet. Saya pergi dengan kawan saya orang Morocco. Lepas tu pergi tengok, sup, bestnya sup daging. Sup daging. Lepas tu, daging dengan dalam dia nasi.
Ada nasi lah. Kari. Dia Ah. pakai. Lepas tu cedok. Lepas tu makan. What is that? Oh, lepas tu makan. Lembut tapi minyak sangat tau. Apa benda minyak? Tanya kawan saya Moroccan. What is this? Oh, I think that's pork and rice soup. Ha? Alah. Dia minta balik $5 tadi. Minta balik. Itu. Lepas tu, kali pertama, kawan saya bawa pergi ke Outback Steakhouse. Order lah, saya dah cakap dengan waitress tu, saya kata, I'm Muslim, I cannot eat pork, no whatever lah. Datanglah chicken breast, atas keping ada apa benda. Saya makan, sedap. Saya tanya apa benda, dia kata, oh, that's Canadian ham. Ha, kata. Itu first time. Second time, pork and rice soup. Third time, McDonald's. Itu McDonald's bacon. Hari konvo. Dia bagi hadiah konvo. Okey, Datuk. Datuk sangat dikenali dengan outspoken. Ya. Dia lantang bersuara. Tapi saya berlapik juga. Pernah tak kena backfire balik? Kena baru ni bulan puasa. Itu yang I nak tanya. Allahu Apa Akbar. yang you fikir masa you... Saya ni Kifi, selama saya start saya punya TV show tahun 2001, Garam Gula Suria. Saya tak pernah, kerana pada masa yang sama saya juga lecturer kat UiTM, lepas tu saya buka college sendiri. Apa yang saya buat, I have been very, very mindful. Apa saya nak kata, kerana saya fikir, kita jadi contoh lah. Tak ada saya setengah orang mencarut, maki, tu tak apa. Saya memang saya kontrol. Tapi, inilah pertama kali jadi kontroversi satu melayar kejap. Ya. Kisahnya, saya duduk hari pertama puasa. Duduk kat sofa tunggu waktu buka gatal. Pergi buka thread kan bisa. Jadi, saya kata, buka puasa hari ni 7.29. Lepas tu, dia nak balik. Staff saya pun nak balik 4.30 minta kosong. Tapi saya bagilah. Kata, tweet saja. Saya kata, kan buka puasa tahun pukul 7.29. Yang korang ni menggelitis nak balik pukul 4.30, buat apa? Buat catering ke? Saya letak tu satu Malaya. Lepas tu, orang tu bawa ke IG, bawa ke TikTok, bawa ke FB, bawa ke FB page, bawa ke Twitter. Habis. Lepas tu, bulan yang bestnya sampai ke Indonesia keluar. Malaysia Celebrity Chef gitu. Orang maki Kifi tak cukup tanah. You masa tu? Saya masa tu mula-mula kita macam down juga sikit ada sebab kita tak pernah kena kan. Macam kena maki berjemaah itu tak pernah kena. Bila kena tu macam kita nak berlawan. Mula-mula jawab juga 1-2. Lagi kita jawab lagi hebat. Itulah saya kena gini rupanya. Kalau saya fikir kan, kalau Datuk Sri Siti Nurhaliza pun yang bagi makan orang kat Gaza 10,000 sehari pun kena carut, apatah lagi Chef Zam. Kan? Orang yang budi mulia, pekerti mulia yang bersetekan, Masya Allah. Hanya kesilapan. Ya, sikit benda pun kadang-kadang yang semayang. Kan Datuk Siti semayang tu yang pakai. Padahal Dr. Izzah kata sah semayang. Tapi netizen hebat. Bila kita klik atas dia punya profil semua yang macam lindungan Kaabah ni. Tapi saya bukan jaja kena dengan perempuan. Dengan lelaki, dengan pundan, dengan semua kena. Package. Package. Ada yang macam ustaz-ustaz pun. Ada seorang tu saya rasa umur dalam 40 lebih kot. Kenapa Allah tak lumpuhkan saja kau? Contoh, what? And bulan puasa, Kifi, hari pertama puasa. Tapi saya punya defense. Tapi saya keluarkan, saya kata minta maaf. Ialah cara kita bercakap kan. Kita kadang-kadang keluar benda kita tak masukkan, kita masuk lain. Saya kata tak. Menggelitis tu maksud saya macam tergesa-gesa. Saya kata, kena lagi. Kita nak macam nak geda kata tak kena. Jadi ada macam Min PR TV3 dulu kata kau diam je. Jangan jawab, jangan apa, diam, lama-lama it will die off. Tapi Kipi dia punya carut. Lepas tu ada juga yang kata, staff dia tu mesti tak bagi balik awal. Dia kata, mesti tak bayar EPF, tak bayar SOXO. Excuse me.
staff rich talent, tak dapat APS, tak dapat SOK. So, saya dapat duit raya. Wow! Kan? Tak adalah Chef Zam ni mulut jahat tapi tak kejam. So, berapa lama you ambil masa trauma tu? Tapi nasib saya baik. Dia kena macam, Singapura keluar. Keluar cerita orang putih kat Singapura. Portal orang putih Singapura, portal orang putih sini pun ada. Tapi memang, Harian Metro, ada Metro M-Star lah pula. Telefon Farul. Datuk, gini. Kita bagilah statement sekali, nak redakan keadaan dia keluarkan. Lagi hebat! Ayo. Lepas tu dia call lagi besok nak sambung. Tak ada Farul, tak payah. Syed Wafa pergi cari interview. Allah la ilaha illallah kata. Tapi nasib saya baik. Tapi daripada situ juga saya belajar pasal diri. Saya punya defense lah. Sebab orang tahu cara saya bercakap. Saya kata kalau saya buat video, dia tak jadi gitu. Bila kita tulis, orang baca nada, ikut nada orang tu, bukan nada kita. Kalau saya buat video dengan nada saya, orang maybe would have taken it as a joke. Kan? So gitulah. Kebetulan nasib saya baik, tetapi nasib Amiza Adnan yang story Amiza Adnan cover your story. Kan saya dapat musibah seminggu, Amiza pula dapat musibah. Tertutuplah cerita saya. Kan tertutup cerita saya sampai hilang berapa ribu hilang followers. Banyak agak hilang. Orang TikTok hilang, Facebook hilang, IG hilang. Tapi sekarang dah tak balik alhamdulillah. Sebab orang Malaysia ni pemaaf. Dan orang Malaysia tak ada lah. Orang kata macam saya kot. Mulut jahat tapi hati baik sebenarnya. Kerana mungkin dia nak hilangkan rasa lapar tu, dia carutlah Chef Zam. Tak apalah, aku terima seadanya. Okey, Datuk, kita ketawa-ketawa juga. Tapi kalau kita imbas balik 6 tahun yang lalu 6 tahun lalu, saya mengikuti Datuk menjaga arwah ibu. Macam mana Datuk jaga arwah ibu, sangat dekat dengan hati saya. Saya sukalah tengok konten. Kifi pun jaga mak dah. Dan arwah tu boleh tak Datuk ceritakan sedikit, mungkin yang tak tahu. Arwah mak saya ni Cik binti Muhammad adalah orang yang paling mudah dijaga. Seumur hidup saya bekerja, saya masa kecil payah nak jaga. Saya nak itu, saya nak ini. Kita tak tahu mak kita tak ada duit kan. Tiap-tiap tahun mesti nak tukar baju sekolah. Tiap-tiap tahun nak tukar beg baru. Semua nak baru. Kasut baru yang pakai tahun lepas. Dulu kami dapat sepasang ke 2 pasang di baju sekolah. Mak tak ada duit. Kan mak saya amah di hospital. Dia start, masa tu saya belum lahir kot. Dia start gaji 80. Gaji mati dia RM414. Masa saya masuk UiTM tahun 1990, gaji dia 300. Gaji 300 dia bagi saya 100.5 RM5 sehari. Dia belanja makan 100.5. Kan. Lepas tu Datuk berapa adik-beradik? Saya ada 2 orang. Kakak saya 10 tahun lebih tua daripada saya, dah kahwin anak lah. Lepas tu start saya habis ITM, saya kerja. Masa tu mak saya kuat lagi lah. Lepas tu saya pergi US. Mak saya hantar ke airport, dia tak menangis. Kakak saya menangis. Dia tak menangis pergi, tapi masa saya pergi US dekat 3 tahun, kita tak ada duit nak balik masa summer holiday. Mana duit nak bayar ribu-ribu kan. Tak balik. Lepas tu saya balik. Abang ipar saya datang ambil. Saya duduk sebelah ni, abang ipar sini. Mak duduk belakang. Bila saya pusing, baru saya nampak dia sapu. Dia gembira. Dia tak pernah saya tengok dia menangis. Tak pernah. Dia pergi cekal hati depan anak, dia tak akan menangis. Susah macam mana pun. Dia kerja amah tak cukup, nak tanggung anak yang nak itu, nak ini ni. Dia tak kerti, orang kata tak kerti bahasa tak faham kesusahan ibu. Kalau sebab saya ni macam ni, kalau saya nak, saya nak. Kalau nak melawar je. Masa SPM, SRP. Dia panggil awang, orang tengah panggil awang. Cik lah. Kalau awang pas SRP, awak nak motosikal kalau dia diam.
Ma. Sampai dia jawab ya. Bila ya, tak ada pusing balik dah. Saya akan haruk sampai saya dapat. Walaupun kita tak faham masa tu mak kita tak ada duit. Saya haruk dapatlah Honda Fame, second hand pun tak apa. Plate PBA 6072. Hari ni saya ingat. Mak saya beli 2,500 ambil hutang. Dia tak pernah tunjuk. Dia tak pernah. Tahu nak tampung yang gaji 300 tak cukup tu, dia ambil upah jaja makanan. Dia dekat rumah makcik-makcik ada yang buat nasi lemak, buat laksa, buat apa kan. Dia akan ambil subuh-subuh keluar. Lepas tu dia akan jaja pergi ke bangunan hospital tu daripada satu level ke satu level ke satu level. Dia akan jaja. Setiap RM1 yang dia jual, dia dapat upah 25 sen. 25%. Dapat upah. Tapi ada satu hari tu, saya tak tahu cerita. Gigi dia rongak satu depan. Gigi rongak satu depan. Kenapa, Ma? Tak, dia tak ada apa. Cakap kenapa? Rupanya subuh-subuh tu, dia jaja. Berat kan nasi lemak semua ni berat. Dia subuh-subuh dia jaja, tersadung batu, Kifi, tersembam. Tersembam patah gigi depan. Patah gigi depan. Lepas tu, angkat sapu-sapu, angkat balik pergi jaja. Nak cari rescue untuk anak. Bila Datuk tahu cerita tu? A few years after that rasanya. Untuk nak belikan motor, nak bagi anak masuk ATM ni sebab perempuan tak. Mak kalau mak tak hantar duit, awak nak balik. Tak mau belajar. Itu umur 18, 19, 20 tu tak boleh bahasa lagi. Kalau fikirkan ya Allah menyesalnya aku. Ada masa saya sekolah rendah ke sekolah tengah sekolah rendah, mak saya naik basikal tua. Basikal besar. Dia tak ada duit nak beli brake. Kebetulan saya bonceng. Kayu turun nak pergi beli beg sekolah. Ada satu beg sekolah tu warna brown macam backpack gitu, warna brown canvas semua. RM15 kau tak silap. RM15 dia kata, nanti tak nak juga dah pusing balik ke kedai tu. Geram pula I dengar. Ya, kita fikir sendiri. Yelah, kalau fikir memang kan. Tapi nak juga. Anak bongsu kan nak juga. Lepas tu dia serabut pusing balik, pergilah beli. Pergi beli dengan duit yang berapa je dia ada tu, beli juga. Beli turun jalan tu curam sikit. Nasib baik tak jatuh, nasib baik tak terlanggar sebab tak ada brake. Basikal tua tu saya ingat. Astagfirullah. Tetapi orang kata mak dia tak muruk, dia marah-marah gitu tapi dia bagi juga. Ya kita bukan budak lah masa remaja kan. Sekarang pun bukan dululah. Sekarang pun remaja yang apa ni nak apa-apa pergi ugut mak ayah. Ini maybe ni lah juga aku. Tapi tak adalah sampai ugut. Cuma mengamuk. Dan haruk sampai dapat. Jangan mak kata ya. Tapi kalau dia tak kata ya, saya akan haruk. Ma, beli nah. Ma, beli nah. Gitu. Dia serabut kata ya. Ya. Aku pegang ya tu. Tapi kalau fikir balik mana ya Allah kata mak tak payah kerja dah ke mak? Bila mak tak? Oh dah, mak pencen. Dia pencen. Saya habis belajar ke US, saya balik kerja. Saya start kerja 2 tahun. Masa tu dia pencen dah. Start kerja 2 tahun. Masa tu dia masih kuat. On and off. Masa tu saya menyewa bilik je. Mula-mula start. Dekat KDU. Tak pernah duduk Damansara. Dapat kerja terus pindah ke Damansara. Duduk bilik sewa dulu. Lepas tu dia kata dia datang naik bas saya pergi ambil dekat Antian Putra. Masa tu umur dah 25 27 kot. Dia tu mak saya umur 34 saya lahir. Tak ingat nak kira okey. Kakak saya tu 10 tahun ke sini ulang-alik. Ulang-alik dia akan bawa lesung lah. Dia bawa kuali lah. Kita rumah bujang. Mak buat naik lah bas.
Saya pergi ambil dia. Masa tu dah beli kereta. Kereta second hand, Proton Wira. Proton Wira. Beli Proton Wira, dapat bonus. KDU dapat bonus, bagi bonus 7,000. Buatlah bayar deposit. Bayarlah 400 lebih sebulan rasanya. Kena pula beli Turkish punya spek. Pergi Bukit Bintang terbakar. Pergi kedai Datuk Rizalman. Lepas tu Pak dah dekat orang basuh kereta tu. Nak balik tu start masuk. Keluar asap kau tingkap. Kau cermin depan windshield tu. Kenapa? Keluar api. Lepas tu sembuh air. Tak jadi apa. Siapa dah datang, orang tu datang dengan spray powder. Tobacco. Kerana Turkish spec kat sebelah sini. Dia buat balik ke Malaysia, dia alter driving sebelah sini balik. Jadi dia punya ni kan cucuk wiring tu lah short. Untung. Tapi pergi baiki dapat pakai balik. Cerita mak kita tu. Okey. Lepas tu dia turun naik pergi dia datang sini duduk dah 2-3 bulan, dia balik dia ambil pencen. Lama juga dia tu. Dia ambil pencen. Pencen dulu pakai cap jari, dia tak pandai menulis Kifi. Mak saya illiterate. Dia tak pandai menulis. Dia tak pandai baca, dia tak pergi sekolah sebab zaman dulu dia lahir tahun 1936. Mungkin sebelum tu, sebab dulu kan orang lahir tak report terus pada polis kan. Mungkin 32, 30, Allah alam lah. Masa dia meninggal 84 umur dia. Mungkin 90, Allah alam. Jadi turun naik tu, dia satu hari naik kat bangunan Maybank tu, dia jadi macam pening. Bertigu. Jadi dia jadi tak boleh buka mata. Jadi macam pusing gitu. Jadi tu duduk macam jadi lembik. Kebetulan abang ipar saya yang pergi hantar ambil dia. Ambil buat masuk dalam tu. Lepas tu balik rumah tak boleh nak kencing. Tak nangis Kifi, dia terbaring. Kita yang duduk sebelah ni. Tak boleh kencing, lepas tu nak terberak. Masa itulah saya rasa masa saya cuci sikit saya tak kotor. Dia jadi bengkak macam mana hari-hari ni macam dia tersumbat selalu kencing tu. Ni cerita aib mak, bukan aib lah ni. Kita cerita tak apalah, biarlah. Macam tersumbat. Dia rasa nak kencing tapi tak boleh. Jadi pundi kencing dia penuh tapi tak keluar. Wallahu alam apa. Tapi bila kita tolak ni sikit, keluar. Ada yang tersumbat ke apa. Nak pergi hospital tak nak, biar dia baring gitu, saya menangis. Saya menangis, peluk dia, saya nangis. Tapi dia duduk, tak boleh buka mata kan, pening. Baring gitu, dia tak menangis, Kifi. Nak berak. Lepas tu dah bincang macam mana. Rumah kita rumah kampung dulu. Kata nak tebuk lubang. Tengah kan senang nak berak. Jatuh ke bawah ke apa kan. Sebab nak turun naik toilet susah. Saya kata tak boleh jadi macam ni. Kena bawa pergi hospital. Kakak saya tak payahlah pergi hospital. Gini. Kakak saya takut sikit. Saya kata tak boleh. Mesti nak tahu apa punca. Kan? Nak bawa. Lepas tu mak kata tak payah. Tak payah pergi. Itu bergunanya saya punya haruk. Saya haruk ke dia hospital. Haruk. Dia akan dengar cakap saya. Kakak saya kata apa, dia tak akan dengar. Awang kata, "Ma, jom pergi hospital." Jom. Besok tu pergi hospital. No, sebelum tu. Pagi besok tu panggil orang urut. No, hospital dulu. Tak ingat dah. Hospital tu urut ke dulu. No, pergi hospital. Pergi hospital apa-apa masuk pun dia kencing. Kan kalau kita tak kencing 3 hari jadi infection kan. Jadi, kencing dia kuning macam almost orange lah. Lepas tu, doktor kata, tak ada apa. Tapi dia kata, nak kena letak plate. Nak kena letak plate kat tulang belakang ni. Saya kata, okey. Kita masa tu dah kerja, dah pandai, dah bijak kan. Sikit lah. Lepas tu dia kata, what are the odds of her able to walk again? Dia kata, maybe 10-20%. Saya kata, tak payah sakit mak aku. Kalau kerana nak 10-20% je, chances untuk dia nak boleh jalan balik, tak payah sebab
Nak bubuh kat sebelah belakang, kalau jadi apa-apa, dia punya risiko tinggi kan. Tak apa, kalau tak nak buat, doktor discharge lah. Discharge, panggil orang urut. Panggil orang urut, tetap tak boleh kencing lagi ni. Lepas tu akak tu bidan katnya. Dia tolak peranakan. Oh, peranakan. Peranakan dia tolak. Kencing keluar. Lega. Dah datang urut pagi. Besok penuh pula sementara kita buat. Air ni. Mak minum air. So, mak minum air banyak. Tak boleh kencing lagi. Kita suruh minum air kan bagus. Konon limited knowledge kita lah. Minum air, mak kena minum air banyak. Minum air banyak penuh nak kencing tak boleh. Seksa pula satu malam. Tunggu akak tu datang besok untuk urut. Gitu. Lepas tu urut, maybe kaki dia kurang berasa. Bertungku. Tungku agaknya akak tu, mak saya tak rasa sangat kaki masa tu. Agaknya letak lama. Keping. Isi. Allahu Akbar, ya Allah. Berbulan pula nak baik. Nasib baik masa tu tak ada kencing manis. Masa tu umur dalam maybe 60 plus 70 kot rasanya lah. Anak buah saya cucu dia lah. Tiap-tiap hari cuci busuk tau sikit. Berbulan-bulan Allah bagi bercantum balik. Alhamdulillah. Lepas tu, kerana urut tu lah boleh jalan balik Kipi. Alhamdulillah. Boleh jalan balik. Kalau sakit-sakit tak apalah, selalu jalan balik. Lepas tu pergilah hospital adjust demi peranakan tu. Sebabnya apa tau baru saya tahu. Bukan baru, masa tahu dah lah. Kerana dia dulu kerja hospital. Dulu hospital tak ada third party service ni yang hantar darah, yang cuci. Dulu hospital buat kayu, pakai kipas tak ada aircon ni, pakai kipas. Kena pancat ni, lak kipas semua ni. Mop lantai, dia tak ada cleaner dulu. Amah tu lah yang buat. Amah tu lah yang hantar orang sakit kalau nak pergi operation theatre. Sebab dari satu bangunan ke satu bangunan sebab ward dia satu biji. Dia bukan dalam satu bangunan macam sekarang tinggi. So, masa lepas pantang 40, dia angkat orang sakit ni, benda tu masih... Pantang apa? Pantang you? Pantang I lah. Kan dah kerja, dah angkat orang sakit ni kan, benda tu jatuh lah sebab pakai kederat kan. Dah satu hari berapa orang sakit angkat. Nak buat bed tu angkat, kena orang yang bedridden kan. Nak hantar ke OT, nak hantar ke blood bank. Kan tu benda tu jatuh katnya. Bila dah tu jatuh lah, muda-muda tak lagi kot. Sebab tu tersumbat yang nak kencing tu punya. Tapi Allah Maha Kaya, boleh urut 3-4 hari kot urut, boleh jalan balik. Besar je. Dan you dapat jaga mak you. Lepas tu pindah duduk dengan I. Pindah duduk dengan I 18 tahun. Masya Allah. Masya Allah. That's why saya cakap, saya kata, bukan, saya tak maksudkan rezeki RM1 lah. Rezeki saya dapat jaga, saya anggap peluang tu saya dapat jaga mak tu, time yang saya dapat jaga mak sebagai rezeki Allah bagi pada saya. Saya jaga dia sampai daripada dia segar sampai arwah. Sampai hari terakhir. Kan? Then sempat bawa pergi Mekah. Kan? Dia pula makan tak pantang. Macam orang tua kan tak nak makan itu. Dia pizza minta tabasco ya. Sorry. Mana masam pedas dulu dia. Makan. Pasta makan, roast chicken makan semua. Lepas tu, alih-alih masa tu saya ada show dekat KL lah. Dia malam tu dia dah macam sakit. Dia sakit pinggang. Sakit sebab mak saya kalau sakit dia diam. Dia tak akan cakap. Dia sakit pinggang sakit. Kenapa sakit? Tak tahu nak bangun. Sakit yang betul-betul sakit. Kita tak pernah tengok mak kita gitu. Nak bangun nak apa sakit tak boleh. Jadi tolak duduk atas kursi daripada bilik dia tu, tolak ke muka pintu masuk kereta. Rupa-rupa masuk PPUM ingatkan jantung apa. Kardio punya tim datang cek, jantung tak ada apa. Nak discharge. Saya kata discharge apa? Dia sakit, cek lah. Panggil urologi punya tim. Rupanya, buah pinggang dia ada infection, dah bengkak besar gitu. Itu sakit Kipi.
Drain emergency procedure, 1.5 liters darah dengan nanah. Keluar. Lepas tu lega, KP. Kalau Chef Zam ni tak insist, tak gaduh dengan hospital, mak aku kena balik, masih sakit, tak tahu punca. Kita kena gaduh. Bukan kena gaduh lah. Kena suruh dia check lah. Sebab cardio team dia akan check hantung je. Kan kalau tak ada tulis untuk refer pada urology punya team, urology tak akan datang. So kita kena insist. Tapi PPUM punya team bagus. Semua cantik. So, hospital universiti. Semua alat ada. Semua pakar, semua konsultan ada. Habis cerita. Yang cerita hari ada show tu, pagi. Kejut. Saya biasa breakfast dengan dia. Ma, jom makan lah. Jom makan. Dekat meja makan buat roti bakar ke apa. Dia gitu. Kenapa pula? Mak ngantuk ke, Mak? Dia kata. Lepas tu, makanlah, makan. Makan sikit. Macam gitu. Kita tak cukup punca. Sebab malam tu balik lambat. Dia balik, dia keluar toilet. Kenapa? Sakit sini, dia kata. Tak boleh nak tidur, sakit ni. Sebelah kiri, sebelah kanan gitu lah. Bagi tramadol. Tramadol kan kuat. Bolehlah tidur malam tu. Pagi je dia gitu. Mungkin efek tramadol juga kot. Bukan. Lepas tu pergilah show. Habis show, pergi lepak kat pavilion dengan Zahidah Rafiq. Gelak-gelak. Tu teringat. Mak aku tadi tak apa sihat. Aku duduk sini gelap tawa. Balik. Bibi kata, mana Ma? Oh, dia panggil nenek. Oh, nenek tidur lagi daripada tuan pergi tadi, dia kata. Daripada breakfast tadi masuk tidur sampai malam dah. Dia kata, tak pernah jadi macam ni. Kata, Mama. Dia kata. Ada. Mama. Dia kata. Lepas tu, tak boleh jadi macam ni. Jom pergi hospital. Tolak buat kursi, tolak. Sambil tu, duduk sendal bantal. Lepas tu ada anak buah dengan bibi. Sendal bantal duduk belakang. Sendal gitu duduk. Dia macam melorot. Gitu. Panggil, Ma. Dia kata. Dia nyaut. Betul kan duduk balik. Lepas tu melorot balik. Kita ni tak tahu cerita. Berhenti dekat satu fast food. Drive-thru. Takutkan bibi dengan anak buah lapar nanti. Belilah tak tergesa langsung relax. Pergi masuk emergency. Rupa-rupanya heart attack. Daripada malam dah. Allah. Terus, kita ingat tak ada apa kan. Masuk emergency tak ada intubate, tak ada apa lagi. Jumpalah Dr. Saleh tu. Kebetulan kawan. Doktor, kenal tak siapa ni? Kenal. Dia dalam jaga tak jaga gitu. Rupanya sebab tak cukup oksigen. Tak cukup oksigen, dia jadi macam nak tidur lah kan. Saya balik, tinggal anak buah, bibik balik juga. Tinggal anak buah satu. Lepas tu tidur sekejap tu, tengah malam, pagi, 3 pagi, anak buah telefon, nak nangis ni. Pak Su datang sini, Pak. Kenapa? Mak dah tak ada. Itu yang saya keluar dulu. Mak dah tak ada ke? Tak datang. Kita pergi dah intubated lah. Allahu Akbar, Kifi. Saya salahkan diri sendiri kerana saya bagi tramadol. Doktor yang cakap dengan saya dengan doktor menangis. Kita menangis dengan doktor menangis. Tak, dia kata tak, Chef, bukan salah Chef. Kita memang blame diri kita lah sebab keingat kerana kita, mak kita gitu kan. Kita tak, dengan satu kita lengah-lengahnya lagi. Kita keluar hoha-hoha lepas shownya lagi. Dah intubated, Kifi. Lepas tu, transfer ke ward, ICU ke apa, NICU ke whatever lah. Yang CCU, cardiac care unit. Masuk, lepas tu rupanya, tengok lama-lama. Kenapa lain mak aku dah induced coma dah. Induced coma, kenapa? Lama-lama dia jadi gelembung. Kifi, dia gelembung Kifi. Kan dia macam, makin lagi makin besar, sampai beyond recognition. Rupanya masa dia nak intubate, saya haruk lah doktor. Masa dia nak intubate tu, nak selamatkan yang oksigen ke otak kan, dia buat tu, trachea ni terkoyak. Bila trachea terkoyak, dia oksigen masuk tu, dia masuk bawah kulit. Jadi bila kita tekan, bunyi prak macam bubble wrap tu. Gelembung, Kifi. Allahu Akbar. Saya harut doktor pakar.
dia tak boleh nak intervene kerana yang kat sini ENT ni doktor sampai kat larynx rasanya. Lepas tu kat ni pakai lain pula. Kerana kalau dia nak intervene, dia kena potong tampal. Kerana mak saya punya jantung lemah, dia tak boleh potong, tak boleh pakai GA. Jadi, hoping for miracle, dia cucuk 2 jarum sini supaya angin tu pelan-pelan keluar. Saya duduk, masa tu saya tak semayang, TV. Umur 42 tahun saya ingat. Saya tak semayang. Puasa-puasa lah. Tapi puasa, kadang-kadang curi makan, kadang-kadang tak. Tapi banyak puasa curi makan lah. Saya turun ke surau tingkat bawah tu. Saya solat, saya kata, Ya Allah, ya Tuhan aku. Saya tak berani nak janji lebih. Saya kata, kembalikanlah, sembuhkanlah ibuku, Ya Allah. Aku janji untuk jadi hamba-Mu yang lebih baik. Start pada tu, Kifi. Sampai sekarang saya tak tinggal semayang. Ada hikmahnya tu. Kan? Mungkin kalau mak saya tak jadi macam itu, sampai sekarang saya masih kat zoo. Tak, maknanya masih di dalam dunia, tak lekat dunia semayang lah. Tak lekat semayang. Semayang kita masih leka lah. Leka lah. Tapi Allah bagi musibah untuk sedarkan saya. Itu yang that's my take. Allah bagi musibah kerana yang paling berharga dalam hidup saya lah mak saya. Saya tak peduli orang lain nak hilang apa. Hingga masa saya besar dulu, saya fikir, Ya Allah, matikanlah, ambillah nyawa aku dulu sebelum mak. Sebab aku tak boleh, I could never bear losing my mum. You know, kalau mak mati, aku nak mati juga. Macam itu. Sebab apa? Tak ada iman. Mungkin adalah iman. Tapi tak kuat. Mungkin. Tak kuat iman. Jadi macam itu. Tapi Allah bagi. Allah buat macam itu. Tuhan Maha Kaya. Induce koma seminggu. Cabut yang tu. Nurse dah suruh panggil Pakcik Yasin. Depan bilik dia tu Makcik Julia. Dia tebuk sini. Tapi segar. Dia cakap, alih-alih mak saya yang koma tu boleh sedar, Makcik Julia yang segar bugar, tak cukup oksigen dia tu, malam tu mati. Kerana masa itu macam mana, terlanggar tangan dia, oksigen tu tercabut. Allah. Dan muda lah Makcik Julia tu. Mak saya, lepas tu slow, kecut tu hilang, gelembung tu hilang. Hilang barulah. Tapi orang kata, masa koma kalau kita panggil, kita bercakap, dia gerak-gerak jari, dia dengar kita. Mak saya kata tak dengar apa pun. Tak dengar apa pun. Alhamdulillah, Kifi. Allah bagi mak saya 9 tahun lagi selepas tu. Masya Allah. Untuk you berbakti. 9 tahun lagi untuk saya bakti. Tapi makan ubat banyak lah. 8-9 jenis. Tapi pantang tak ada. Tapi dalam masa itulah, lepas umur dia 70-an, barulah diagnose buah pinggang tu. Lepas tu, apa lagi ya, darah tinggi, kencing manis. Tapi semuanya terkawal kerana saya jaga ubat Kifi. Dan 9 tahun, you berkesempatan jaga your mum secara betul-betul jaga. Dan you juga menemui hidayah lah kita kata. Yes. Apa yang you rasa ketika itu dan apa mungkin, kalau boleh diputarkan masa ketika itu, apa yang you rasa you tak buat ataupun nak buat lagi? Saya kalau boleh terputarkan waktu, saya nak spend more time dengan dia daripada keluar-keluar. Daripada keluar-keluar, dan mungkin ada benda yang saya bercakap. Saya dah cepat naik angin juga. Kadang-kadang mak kita ni, jaga orang sakit. Dia nak buat untuk kita. Dia sakit-sakit tu pun. Bukan sakit. Dia tak pernah komplain sakit apa. Sepanjang hidup, selaikan batik pun dia tak pernah minta. Tak pernah. Awang belikan mamak nak ni. Tak pernah. Kifi, masa saya bawa 3 Mekah dengan 2 anak buah.